Assalamualaikum Tuan. Saya Muhammad Taqi Beri Syam dari daerah Kintar Selatan. Siap sedia untuk diuji Tuan. Terima kasih Tuan. Dengar sini semua sekali. Apabila mendapat hukuman, 3 barisan di hadapan saya. Gerak. Squad hendaklah bersedia. Berlari. Berbaris. Dalam 3 barisan. Di hadapan. Di tengah-tengah. Di mana saya madak. Faham itu squad? 3 barisan di hadapan saya. Gerak. Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri. Dalam 1 barisan. Paras. Dari kanan, nombor. Nombor ganjil 1 langkah ke depan. Genap 1 langkah ke belakang. Gerak. Orang di sebelah kanan sekali. Diam. Nombor ganjil ke kanan. Genap ke kiri. Barisan kanan dan kiri. Seng. Jadikan 3 barisan. Cepat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi squad. Pada hari ini saya akan mengawakkan squad. Penanda yang di sebelah kanan sekali ialah Kadet Ali. Penanda yang di sebelah kiri sekali ialah Kadet Abu. Itu adalah barisan hadapan. Yang tengah, tengah juga. Yang belakang, belakang juga. Hukuman saya yang betul, squad hendaklah buat dengan betul dan cergas. Faham itu squad? Faham itu squad? Faham itu squad? Setikat lagi pelajaran anda dalam kawat kaki adalah bergerak ke kanan dalam masa statik. Bahasa hukumannya, bergerak ke kanan. Kanan. Seng. Tujuan pelajaran dan pengajaran ini diajar adalah untuk membolehkan anda membuat pergerakan ke kanan pusing dalam masa henti dengan betul dan cergas. Apabila mendapat hukuman, rehatkan diri. Saya akan membuat pertunjukan penuh. Senang diri. Rehatkan diri. Terus lihat di sini. Saya akan membuat pertunjukan penuh. Hukuman dan perbuatan daripada saya. Pandang baik-baik squad. Pandang baik-baik squad. Pandang baik-baik squad. Bergerak ke kanan. Kanan. Pusing. 1, 2, 1. Semula. Itu adalah pertunjukan yang penuh. Oleh sebab belajar dan mengajar, maka pergerakan ini diberikan kepada beberapa bahagian. Tiap-tiap bahagian dengan nombor. Terus, lihat di sini. Saya akan membuatkan pertunjukan penuh dengan nombor. Beserta ulasannya sekali. Hukuman dan perbuatan daripada saya. Pandang baik-baik squad. Bergerak kanan. Kanan. Seng. 1. Itu adalah squad 1. Apabila mendapat hukuman squad 1, squad hendaklah berpusing 90 darjah ke kanan. Di atas tumit kaki kanan. Hujung kaki kiri. Apabila sampai ke hala yang baru, tapak kaki kanan terletak di atas bumi, menyerong ke kanan. Kedua-dua lutut lurus. Badan tegak seperti kedudukan sedia. Keberatan badan di atas kaki kanan. Ada apa soalan dengan squad 1? Jika tiada, saya teruskan dengan squad 2. Semula. Squad 2. Itu adalah squad 2. Apabila mendapat hukuman squad 2, squad adalah mengangkat kaki kiri 45 darjah dan hentakkan ke kaki kanan seperti kedudukan sedia. Badan tegak, kepala langut, terus pandang ke hadapan. Ada apa soalan dengan squad 2? Squad semula. Terus saya akan latih squad dengan nombor, hukuman daripada saya, perbuatan daripada squad. Squad hendaklah berteriak masa. Bergerak ke kanan dengan nombor kanan. Pusing 1. Squad 2. Semula. Terus saya latihkan squad dengan penuh. Hukuman daripada saya, perbuatan daripada squad. Squad hendaklah persiapkan masa. Bergerak ke kanan. Kanan. Seng. Menghadap ke hadapan.
Assalamualaikum tuan. Saya Muhammad Taqi bin Syam dari daerah Kinta Selatan. Telah selesai diuji tuan. Mohon menjalankan tugas-tugas lain tuan. Terima kasih tuan.